morning. New days, new vlog. Hari ni aku ada kat mana? Sungai Buloh. Jom follow aku. Benda yang kita boleh buat hari ni. Lawa amat morning tadi. Warna oren, warna biru, warna hijau, warna putih. Kala-kala. Best mat. Pagi-pagi dekat hospital pun rasa tenang. Tengok akak-akak nurse pakai baju putih kanan kiri jalan-jalan, tak tahu buat apa kan. Belum masuk kerja kot. Macam tu lah. Hari ni aku ada appointment dekat hospital Sungai Buloh. So sajalah ajak korang tag along. Mana tahu korang boring, tak tahu nak buat apa kan. Jarang datang hospital Sungai Buloh kan. Sini lah, jom aku ajak korang jalan-jalan hospital Sungai Buloh. Tengok apa ada kat sini. Right, so stay tune. Tengok lagi hari ni apa yang aku akan buat. Nanti kalau ada benda menarik aku share lagi. Sementara nak tunggu appointment aku sampai, panjang mat, ramai gila orang kat dalam. Nanti aku tunjuk kat korang macam mana dalamnya. Dan aku pun ada cadangan, aku fikir-fikir kan, aku macam ada cadangan aku nak bagi lah. Nanti kejap lagi aku share dengan korang. Sekarang korang tengok keadaan pukul 9 pagi mat. Kat sini dah penuh lah. Ni penuh sampai kat entrance masuk tu. Ni parking pun penuh, dah macam lautan kereta. Macam tu lah kalau kita buat appointment dengan hospital kerajaan. Aku suka hospital kerajaan, dia lagi efisien. Dari segi treatment lagi efisien. Cuma masalah pelayanan lah, dari segi hospitality. Aku rasa aku ada beberapa cadangan aku nak cadangkan dekat KKM kalau dia orang nak dengar lah. So stay tune guys. Nak tengok macam mana hospital ni cafe. Jom. Macam-macam ada. Nasi lemak, nasi ayam. Sizzling pun ada mat. Orang craving roti canai pun ada. Next kita ada nasi kandak. Nasi kandak dalam hospital pun ada. Next nasi campur. Nasi campur. Ni ada western sikit. Kita ada pantai timur sikit. Lepas tu ada wadah air, stesen air. Yang best ni kat hospital Sungai Buloh ni, dekat sebelah kafe dia ada playground budak-budak. So sambil nak makan, senang juga lah mak bapak nak makan sambil layan anak. Tak? Buntut tak muat guys, tak boleh masuk. Belakang ni toilet. Sorry, ni toilet dia. Kalau korang boleh tengok kat atas ni ada balai pelawat. Dekat balai pelawat tu juga ada surau. So kat atas tu ada surau lah. Aku pernah try. Sekarang pukul 9. Kalau aku nak masuk pun macam kelakor pula. Mungkin duha kot. Sekejap lagi aku boleh buat. Okay, so sekarang kita masuk klinik pakar. Tempat register Oftalmologi penuh mat.
Jalan. Sekali ada ruang rehat macam ni ya. Situ klinik. Di sini pun klinik. Mantap. Terima kasih Datuk Seri Ramanat. Okay guys, alhamdulillah dah sampai rumah. Penat juga. Dah pukul ni apa? 10.45. 3 jam setengah dah, lebih kurang lah kan aku dekat hospital tadi. Aku rasa lah, ni pandangan aku lah kalau kata kerajaan mungkin boleh naikkan sikit fee registration tu, mungkin dia boleh membantu untuk naikkan infrastruktur hospital. Mungkin boleh boleh tambah lebih ramai manpower. Mungkin boleh kumpul dana untuk buat parking bertingkat. Mungkin, aku tak tahu, just idea aku. Tapi aku punya suggestion utama aku adalah mungkin KKM boleh fikirkan untuk menaikkan sikit. Jangan banyak, jangan sampai 20-30 ringgit. Bagi aku itu akan membebankan. Mungkin in future kita boleh dapat fasiliti yang lebih baik. Kita boleh dapat doktor-doktor yang cukup dibayar. Maknanya doktor, nurse ni semua dibayar cukup supaya diorang tak lari pergi ke negara lain. Diorang boleh stay safe untuk kita rakyat Malaysia. Imagine aku ambil kalau kata 500 sekalipun. Kau darat dengan RM5, satu hari kau boleh dapat lebih kurang 2,500. Satu hari. Itu satu lah. Kalau kata sebulan, tak tahu lah korang kira calculate lebih kurang 75,000. Aku rasa 75,000 kalau sebulan. Kalau sehari 2,500. So kat situ mungkin selepas setahun collect registration RM5, mungkin lepas tu boleh naik ni kan, parking bertingkat mungkin, ataupun boleh tambah bilangan doktor mungkin, ataupun boleh tambah nurse staff mungkin. So banyak duit tu kita boleh allocate. Aku ingat hospital hari ni, KKM hari ni dah boleh fikirkan macam mana korang nak perbaiki sistem kesihatan yang sedia ada. Which is yang datang makcik-acik, atuk-atuk mat. Kesian doh. Aku tadi kat klinik mata, 70% aku rasa warga 50 tahun ke atas. Kesian doh. Diorang tunggu lama-lama, nak tunggu doktor punya appointment, nak tunggu bilik. Dah lah ramai berderet. So aku rasa macam KKM boleh fikirkan something lah. Dah boleh lah fikirkan mungkin naikkan ke kabinet ke, mesyuarat kabinet ke, daripada RM1 registration pergi ke RM5. Suggestion aku rasa RM5 tak membebankan lah. Korang rasa membebankan ke? Kalau korang rasa beban ataupun korang rasa korang ada idea lagi baik, tolong guys share kat komen. So aku pun boleh tambahkan idea supaya esok-esok kalau aku jumpa doktor, aku boleh sajalah share aku punya tusen dengan doktor kan. Mungkin doktor boleh bawa ke hadapan lagi, ke pihak yang tertinggi lagi kan. Untuk kesejahteraan rakyat ataupun untuk memudahkan, memfasilitate rakyat, aku rasa mungkin kerajaan boleh pertimbangkan lah cadangan aku ni kan. Yang tak seberapa ni, yang belajar pun tak pandai sangat kan. Tapi itulah observation aku. Alright guys, sorry banyak mebel. Itulah tadi suggestion aku. So next petang ni aku ada beberapa lagi perkara yang nak diuruskan. Kereta hijau tu pun minta tukar kasut sebab tayar dia dah bengkak. Entah macam mana bengkak aku tak tahu. Tapi yelah, kereta-kereta yang tayar tipis ni makan dia tukar tayar lah selalu. Okay guys, macam mana nak tengok aku tukar tayar ke apa ke nanti? Stay long. See ya. Jarang kita dapat view macam ini ni. Biasalah kawan-kawan. Macam korang ada cita-cita nak pakai tayar tipis ke? Aku dah berapa tahun 5 tahun kot pakai tayar tipis ni. Aku rasa tiap-tiap tahun naik towing ni. Punca semua punca bukannya punca kena repair. Punca ke sebab tayar pecah. Duit pun menipis. Duit pun makin nipis tukar tayar. Aduh, dia masalahnya selalunya apa tau, tayar bengkak. Bila kita langgar lubang tayar tipis ni, tayar bengkak tu paling senang terjadi lah. Cuma kadang-kadang yalah, tayar habis bunga pun boleh jadi juga. Kadang-kadang selalu juga tukar sebab habis bunga. Tapi aku daripada 100% aku rasa 60-70% mesti sebab tayar bengkak. Sedih mat. Actually tayar dah mula bengkak hari Ahad, dari Sabtu malam tu. Aku dah mula rasa macam aku nak pergi keluar makan waktu tu. Tiba-tiba rasa macam gede-gede. Apa ada rasa macam geli-geli. Lepas tu aku tak sedap hati, aku balik rumah. Maknanya aku pergi makan dekat-dekat, tak jadi pergi jauh. Lepas tu balik rumah, sampai kat rumah aku tengok tayar, cat tayar.
Okay, aku found out memang tayar bengkak. Adalah bengkak sikit je. Dia macam bengkak, rasa lah kalau kat permukaan surface tayar kan, kita boleh rasa macam ada bengkak sikit. Itu malam hari Sabtu malam. Lepas tu tiba-tiba tadi aku ingat kalau setakat bengkak kecil aku tak payah naik towing lah. Aku boleh je jalan sendiri kan, bawa kereta pelan-pelan kan. Tapi sekali tadi kau bengkak dia jadi beguk weh. Yang nanti aku tunjuk ke korang macam mana beguk yang aku cakap tu. Tapi first time aku tengok bengkak sebesar ni. Kelakar agak lah saja share dengan korang. Nampak macam ni dia punya bengkak dia. Macam beguk kan. Macam beguk mat. Jalan pun dah macam Flintstone punya tayar. Kalau bengkak bukan bengkak luar kan, bengkak dalam. Nah. Luar bengkak. Nah. Angin tiup apa? Oh, angin tiup. Kurangkan pengambilan gula setiap hari. Lebihkan minum air kosong. Itulah pesanan perkhidmat masyarakat daripada Kementerian Kesihatan. So kalau korang yang mana nak mula amalkan gaya hidup yang lagi sihat, boleh bermula dengan gaya hidup rendah gula bersama Magic Drop. See you. Alhamdulillah guys, settle tadi. Kita dah berjaya menukar kasut kereta hijau ni. Tukar kasut. Settle lah, tukar tayar sementara. Aku nak kena tukar dua tayar sebenarnya paling elok. Tapi sementara waktu aku pakai tayar second hand dulu lah. So next aku nak singgah office jap, ambil barang jap. Tengok apa jadi kat office, everything semua update. Then jom ambil office aku jap. Guys, saja nak bagi tahu kat korang juga, aku ada jual liquid sweetener 0 calorie confirm, berkesan untuk korang-korang yang tengah cut sugar. So untuk yang tengah keto diet ke, tengah nak kurus ke, nak dapatkan berat badan yang ideal raya ni ke, ataupun mana-mana korang yang nak amalkan gaya hidup yang lagi sihat, gaya hidup rendah gula, boleh try kita punya Magic Drop. Alright, kita punya Magic Drop diyakini selamat, 100% plant based, 100% halal, dijamin selamat dan smart. So korang boleh try lah, support aku punya produk. Ada dekat TikTok ataupun Shopee. Alright, search je Magic Drop Liquid Sweetener, confirm korang akan jumpa kat situ. Thank you for the support guys. Dia macam jakun pula. Padahal masuk office je. Dia jakun sebab sekali masuk dalam video. Aku suka sebenarnya kalau every time masuk office, tengok luas pemandangan. Nampak gayanya dah mula jam menghala ke Shah Alam. Kalau kita boleh zoom sikit. Dah. Sekarang pukul 10 minit, pukul 6. Nampak gaya menghala ke Shah Alam. Sudah mulai jam. Tu dah. Guys, korang dah try belum Magic Drop ni? Inilah dia aku punya produk ni. Mengam, bancuh dengan air masak dalam ni. Automatic. Jadi air sedap, air mahal, air sihat. Cubalah try sekarang. Kalau korang nak support merchandise RVW Lab, bolehlah ni. Kita ada t-shirt daripada saiz S sampai saiz XXL. Confirm pakai handsome. Jom pulang, marilah pulang bersama-sama. Alhamdulillah aku dah sampai rumah guys. Seharian hari ni pagi tadi kita dah pergi hospital. Lepas tu kita dah settle kita punya tayar yang bengkak tadi. And also aku pun dah singgah office, settlekan apa yang patut. Tu je lah random vlog hari ni. Terima kasih korang yang dah menonton, yang dah follow sampai sekarang. And kalau korang suka video ni, jangan lupa guys, subscribe, comment, like and share dengan kawan-kawan korang video aku ni. Alright? So,
Till next time, I see you on the next video. Ciao!